Okey. Sebab awak ada ni pelanggan yang dia minta apa pakaian yang bukan-bukan dia nak suruh awak jahit. Stand by camera. Rolling camera. Lighting. Silent on the set. 3, 2, 1. Action. Ini Merdeka Taylor ke? Merdeka Taylor Saya. Cantik kepala kilat ya. Abang Cam ke? Ya, saya. Bawa ni saya bawa kain Tetron ni. Daripada Bangladesh saya beli. Lepas tu dah buat baju apa ni? Nak potong. Ya, ada contoh-contoh baju tak yang abang pernah potong? Banyak baju dah pernah potong dah. Asal abang potong pakai gaji semua fashion. Kalau jahanam lah kain saya. Beli dah lah satu je ada ni. Ini ada 4 meter bang. Banyak rosakkan semua bang. Habis dah keras sangat kain ni. Kata beli kat mana ni? Alah, kat Bangladesh tau. Sekarang ni saya nak tempat sport swimming. Sport swimming. I nak yang pakai jerutnya. Pakai jerutnya ikat kuatnya lah. Ikat kuat bila terjun kan bang kan. Bila terjun tak adalah seluar tu tinggal ke atas, orangnya ke bawah. Dia tak tertanggal. Ini kain pakai kain yang mana ni? Apa kain sesuai dia? Plastik sampah nak. Plastik sampah. Apa ke dah gila ke tailor ni? Abang nak buat jahit, saya nak jahit tepi tau. Jahit tepi jahit tepi yang cincang. Dah abang paku kenapa? Orang cakap jahit tepi bukan paku. Tailor apa ni? Abang dulu belajar tailor kat mana ni? Elizabeth Taylor. Habis jangan pakai saya. Abang punya kain ni yang sudah jahit tepi ni, sebenarnya kita tak buat jahit tepi ni. Apa kelas jahit tepi? Kita yang dah dahsyat punya je. Dahsyat. Ni aku bawa kau ni kain belacu ni. Kau nak fashion dahsyat kan? Tolong buat katil Saya jahit baju, bukannya jahit katil. I'm sorry. Habis alamat tengok bukan main lagi ni. Alamat dekat Bukit Katil. Ini nak pakai untuk fashion show tau. Baju ropol-ropol. Lengan ropol-ropol kau. Ropol-ropol kat lengan, dekat leher, dekat poket, kat belakang dah macam ikan emas kau. Boleh jahit tak bang? Senang ceritanya. Dekat lubang hidung awak pun saya boleh jahit kalau awak nak lah. Itu ceritanya. Ni ropol-ropol mana main dah. Sekarang orang tak buat dah ropol-ropol. Orang buat macam curtain terus boleh buka tutup dah. Kata kau orang tak main. Aku main lagi lah ropol-ropol tu. Habis anak-beranak aku semua masih maintain fashion tu tau. Ni lah saya bawa ni baju senang je. Baju hitam je colour dia. Kain ni warna hitam je. Baju pergi angkat sumpah. Dekat mahkamah. Kan dengan baju convocation. Kau boleh jahit tak? Simple je. Boleh tak bang? Aku nak balik dah ni. Tak, abang cakap banyak sangat lah. Saya tertidur. Lah, memang lalok betul lah dia ni. Minum dulu, minum. Minum. Buka belum besar. Besar lagi aku nak masukkan tin sekali. Sampai habis jaga. Taylor ni tak boleh cakap lah pula. Tin dah masuk lah mulut. Abang boleh cakap bang? Boleh. Besar lah mulut dia. Boleh cakap. Saya ni bukan tak boleh jahit. Dah boleh jahit dah. Awak tadi nak buat baju-baju macam mana tadi? Nak buat baju convocation semua ya? Saya pernah lah dulu jahit masa Dr. Fazli pergi convocation. Saya dah jahit dah. Artis ada. Siapa? Mawi, Dr. Siti Nurhaliza. Nanti sudah cemburu. Aku dengar cemburu. Cemburu aku kan. Lebih tepat baju fashion macam mana ya? Kalau masa tepat baju masa nak raya. Aku pun ada kain tu. Aku bawa anak. Aku tunjukkan kau. Warna samsarap nama dia. Apa dia? Samsarap. Maknanya apa? Sampah sarap. Macam-macam colour ada. Kau tahu? Ni kita nak tempah baju kat dia. Dia sendiri baju dia pun tak boleh harap. Tengok. Kenapa baju abang macam ni? Abang tak boleh pakai baju putih seluar biru tua. Tak elok. Nampak macam budak sekolah rendah. Betul. Mana fashion designer pakai macam ni? Kan? Atau pemandu teksi. Abang ni tak tahu ke bang? Sekarang ni pukul berapa? Pagi kan? Saya memang nak pergi sekolah. Sebenarnya kedai ni bukan saya punya. Mak saya punya. Saya terus jaga je. Lah kau ni rupanya nak buka lah. Kau tipu aku lah. Mak kau yang sebenarnya punya kedai. Panggil mak kau sekarang. Aku nak jahit baju dengan mak kau. Kau aku nak jahitkan kat sini. Panggil cepat.